Kau selamatkan diri korang dulu. Okey, bye. Apa nak jadi dengan kau ni, Syarul? Kau hulu ke hilir, malahu, melepak aja kerja ni. Saya bukannya melepak, ayah. Saya main bola. Lagipun main bola ni kan bagus untuk kesihatan. Kesihatan kau, kesihatan aku ni. Nak suruh aku cepat mati ya? Ha? Kau bila nak uruskan hal kahwin kau ni? Okey. Orang uruskan sekarang. Woi, cepat sikit! Nama penuh kau apa dia? Syarul Nak jadi apa kau ni? Ha? Nama pasangan kau dia? Nur Farhana Syamimi binti Samsudin. Cepat bapak aku dah tukar warna hijau. Dia macam mana? Berjaya! Berjaya! Ding 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 ding. Oh. Jadi apa kau ni? Ha? Syarul, macam mana ni? Bila lagi? Dah berjaya. Ini je yang aku nak tahu. Susah payah sepon nyawa aku. Kerajaan Negeri Johor telah menaik taraf kemudahan awam di negeri ini dengan menyediakan perkhidmatan jalur lebar Johor Wi-Fi untuk mengakses internet secara percuma melalui telefon bimbit, pergi ke tetapan dan hidupkan Wi-Fi. Kemudian pilih Johor Wi-Fi dan daftar masuk. Ikutilah arahan seterusnya untuk menikmati perkhidmatan ini. Kini segalanya lebih mudah dengan Johor Wi-Fi. Tetapi ingat, layarilah internet dengan berhemah. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 1800 87 7790. Johor Wi-Fi, barulah senang nak kahwin. Perkhidmatan ini tertakluk kepada terma dan syarat.